Ada satu hal yang saya singgung sikit, ialah tentang kemelut sekarang. Dua perkara yang saya nampak dijadikan bahan politik 2-3 hari ini ialah soal Sapura Energy yang mendapat suntikan 1.1 bilion ringgit dari kerajaan. Jadi dia kata UMNO dulu memang menentang bail out. Memang ya. Kalau saya beri pilihan, saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan syarikat besar. Puluh ribu syarikat kecil yang kadang-kadang terlantar tidak dipedulikan. Tapi dalam kes ini, ya, kita kena tahu, boleh tegur dan kritik dan serang. Dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu. Ya. Kita mulakan dengan forensic audit. Kenal pasti apa permasalahannya. Dan siasatan, kalau ada apa-apa penyelewengan, penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran, itu diteruskan. Saya semak juga 2-3 hari yang lalu, diteruskan. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasat apakah ada keterlanjuran. Kemudian ketiganya, kita tidak beri ruang untuk kepada syarikat. 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja. 80 sekitar 2,000, 80% itu vendor-vendor Bumiputera yang telah beri sumbangan. Bagaimana harus mereka dihukum? Tengok dalam dunia politik. Kalau saya tak tolong, Anwar khianat. Dia bukan lagi membantu memperjuangkan nasib Bumiputera. Dia hanya menjadi juru cakap DAP. Sini salah di sini. Jadi itu. Kalau kita buat, dia kata ini kita bantu. Saya tidak bantu menyelamatkan tokoh-tokoh kaya. Wang itu tiap sen terus kepada vendor yang telah bekerja dan tiada dapat bayaran. Baik. KSP angguk kalau benda betul. Jadi baik. Apa kata kalau kita kata baik biar dia bankrupt semua? Apa jadi? Ini sahaja satu-satu syarikat oil and gas Malaysia yang boleh operasi di bawah pelaksanaannya. Kalau tutup, maknanya tidak ada syarikat yang mampu mengendali, maknanya seluruh kegiatan di peringkat hiliran gitu ya, hiliran atau peringkat bawah pelaksanaan dia, itu semuanya syarikat asing. So kita ada problem sekarang. Bukan bail out ini menyelamatkan syarikat besar dengan pengurusannya. Pengurusan kanan semua mesti keluar. Itu syarat kita. Mesti diganti dengan pengurusan baru. Dan kalau ada permasalahan atau yang melibatkan keperluan siasatan, itu diteruskan. Itu urusan kita. Jadi ini pertimbangan kita. Kalau saudara dan kedudukan saya sudah harus pilih. Apakah kita harus hukum 2,000 syarikat yang telah bekerja dan bukan salah mereka? Hukum orang yang salah, bukannya mereka. Jadi sebab itu suntikan dana itu tidak kepada syarikat persi, tapi kepada vendor. Dan dalam kes ini secara khusus, tanpa syarikat ini tidak ada syarikat boleh mengendali di peringkat pelaksanaan atau peringkat kerja-kerja dalam negara, dan kita terpaksa akan serahkan semua kepada syarikat asing. So kita ada problem. Apakah dia tidak ada masalah awal? Ada. Mungkin pengurusan, mungkin apa-apa. Saya tidak dapat umumkan semua di sini, biar kita lihat forensic audit. Tapi penyelesaian begitu baik. Apakah dana ini dana hangus? Tidak. Apa yang dilakukan ialah suntikan ini akan dijadikan modal pinjaman supaya pengurusan baru mudah-mudahan akan mengurus dengan lebih baik, mendapat keuntungan dan membayar semula dana suntikan 1.1 bilion. Bukan suntikan dana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk pinjaman.